Lisa. Will, lama ke kau tunggu? Tak adalah, baru je. Sorry Will lambat. Tak apa. Will, teringat kan zaman-zaman kita sekolah dulu? Itulah. Kita selalu spend time sama-sama. Gimana pun berdua-dua. Kan? Cuti-cuti ni teman aku pergi shopping jom. Kita kan dah lama tak spend time. Kau dengar tak? Aku cakap dengan kau ni. Dengar. Kau ni sejak semenjak ni asyik tengok phone je senyum-senyum. Kau ada power Mana ada? Kau ni mandai je. Kau tak payah nak tipu aku lah. Aku kawan dengan kau dah lama. Aku tahu kau macam mana. Sebenarnya aku nak bagi tahu kau something ni. Aku ada kenal dengan seorang mamat ni. Kan betul. Kau ada power. Dah agak dah. Ni. Dia ajak aku tunang weh. Happynya aku. Ni okey tak? Saya tak kenalah dengan awak. Sujud lagi. Duh, mana barang aku tadi Kenapa tak ada dalam beg ni? Jom. Tu Fazirul kan? Tu buat apa kat sini? Fatirul, awak buat apa ni? Siapa perempuan ni? Tak tahu. Kau tengah buat kecoh kat sini Aku kenal kau pun tak tau. Sampai hati awak kan? Dah lah, jom. Kau sumpahlah nak tunang dengan dia. Dia tu red flag, kau tahu tak? Mana kau tahu dia red flag? Aku kenal dia tu. Aku pernah bercinta dengan dia. Kau tahu tak dia keluar dengan perempuan lain masa dengan aku? Takkanlah. Tak mungkin dia buat macam tu. Muka dia baik je. Orang yang muka baik ni lah selalunya tak boleh dipercayai. Ataupun kan syaitan. Dah 25 tahun kayaknya. Kenapa dengan 25 tahun? Dah 25 tahun dah hidup tanpa ada you di sisi I. Tak adalah. Kalau I jumpa you awal, mesti kita dah bahagia, kita dah ada anak semua. Kalau macam tu, betul ke you nak tunang dengan I? Mestilah you. Sebab I sayang dengan you sangat. You tak pernah kan bawa I jumpa family you? Tak masalah lah. Family tu. Nurin. Lisa, aku minta maaf pasal... Tak apa. Aku faham. Dah siapalah masa Fazirul tu sekarang kan? Kawan aku. Aku pun tak tahulah macam mana lagi nak nasihat dia tu. Biasalah tu, Lisa. Selagi tak kena batang hidup sendiri, memang tak kisah Samalah macam kita dulu. Mamat ni. Kenapa tak angkat handphone tu? Tak ada apalah you. Tak ada benda penting pun. Angkatlah dulu, mana tahu penting. You, I rasa I kena balik dulu. Nanti kita jumpa lagi Hello you. Kenapa you call I? You rindu I Yo! Kenapa tak angkat call I? You tahu kan kalau I call you tu maksudnya I rindu. Alah, merajuk pula. Ni you merajuk ni. I tahu. I bawa you pergi makan. Nak? Promise Okay.
Fazirul ke tu? Nyesalnya aku tak dengar cakap Lisa. Dia tu red flag, kau tahu tak? Mana kau tahu dia red flag? Aku kenal dia tu. Aku pernah bercinta dengan dia. Kau tahu tak dia keluar dengan perempuan lain masa dengan aku? Hello? Lisa? Lisa? Oh, kau? Kau nak apa? Betul cakap kau, Lisa. Dia tipu aku. Lepas tu, kau nak suruh aku buat apa? Dia curang dengan aku, Lisa. Kau ni memanglah. Aku minta maaf, Lisa. Aku tahu aku salah. Aku dah kata kan, jangan percaya kata-kata manis dia. Tapi kau degil. Kau nak juga dengar kan? Lepas ni pada kau lah. Lisa, aku minta maaf. Aku tahu salah aku. Aku menyesal. Dah lah, sampai bila kita nak macam ni? Kita kawan balik ya? Okey, aku boleh maafkan kau. Tapi kalau kau ulang benda yang sama, kau jangan cari aku lagi. Dah lah. Janganlah marah-marah aku lagi. Tahu aku salah. Kau nak makan apa? Aku belanja kau. Jom. Makan apa? Fikir sendiri. No. Itulah kau. Aku dah kata kan. Kau jangan Kau ni dah lah. Kau ni